waktu agak susah untuk bercakap semasa di sidang media. Minta maaf lah kalau mungkin tidak begitu lancar, tapi ramai yang kata pasal Bella. Memang saya terhutang budi, clearly, ya. Walaupun kita sudah kenali satu sama lain agak berapa tahun yang lepas, I think for the past 6 to 7 months, I think she's been pivotal in making me happy, in working together, and at the same time sampai ke hari ini sentiasa berada di sisi, dan saya terhutang budi. Tapi tak maaf lah, saya tak boleh membawanya pada setiap sesi live. Saya pun rasa sangat bersalah kerana dia pun ada kerjanya, dia pun ada keluarganya, ada Aiden Ara yang menghargai cintanya sebagai seorang ibu. But yeah, I mean, saya tidak akan lupakan perkara tersebut lah, so you guys don't have to worry about that. Kerana hutang budi tu perlu dibalas dan tidak akan dilupakan. I'll never forget that. Dia yalah, wanita luar biasa lah. Bila orang kata kenapa panggil wanita luar biasa, memang betul pun wanita luar biasa. Apa yang saya diuji ni kecil je seperti apa yang dia diuji sebelum ini. Nothing in compared to what she went through. Berkongsikan tentang keluarga saya, I'm very privileged. Saya sangat bertuah kerana ada ibu dan ayah yang begitu supportive sekali. Masya Allah. I mean, saya memang tanpa mereka saya rasa mungkin saya dah kibarkan bendera putih lah. Tapi kerana ada ibu dan bapa yang begitu supportive, yang mendidik saya daripada kecil tentang nilai, bukan sekat kesetiaan kepada negara, tetapi untuk kekal berprinsip, untuk menjaga maruah diri, untuk tidak berganjak apabila berada di landasan yang betul. Itu memang nilai-nilai yang disematkan dalam hati dan minda oleh ibu dan ayah pada umur yang sangat muda sekali. Dia tanya bila nak further my studies, insyaAllah. Tapi itulah, saya tetap merupakan ahli parlimen MUA, so saya perlu jalankan tanggungjawab hakiki saya. Tak boleh lah saya lupakan tanggungjawab tersebut. Sebab tu saya akan terus mencari jalan-jalan lain untuk meraih dana bagi MUA, dan akan terus merayu kepada pihak kerajaan. Nanti insyaAllah saya akan kongsikan berita-berita baik dalam tempoh terdekat ni lah. Cuma hari ni saya masih nak proses lagi kemenangan di mahkamah, dan nak kongsikan kepada sahabat-sahabat perkembangan-perkembangan ini. Kata bestnya jadi rakyat MUA, tak lagi best jadi orang yang berkhidmat bagi MUA. Kerana yelah, kau bayangkan, saya ni bila pertama kali saya bertanding di MUA, saya hanya berumur 24 ke 25 tahun. Sangat muda, tetapi orang MUA berikan saya peluang untuk berkhidmat bagi mereka. Sebab tu saya bila diberikan peluang ni, saya tak nak lepaskan peluang tersebut lah. Susah macam mana pun, tanggungjawab hakiki itu perlu dilaksanakan. Dan saya tak suka over promise under deliver. Dia lebih baik yang terbalik, kita under promise and over deliver. Sebab itu saya memang tak akan berhenti untuk berkhidmat dan mencari jalan untuk meningkatkan khidmat bakti kepada orang MUA. Kalau ada orang MUA yang sedang menonton, kita dah nak macam 40,000 yang menonton live. Tolong sampaikan salam kepada sahabat-sahabat di MUA, keluarga di MUA, dan bagi orang MUA, terima kasih kerana sentiasa meletakkan kepercayaan pada saya. Saya terhutang budi. Bila nak pindah ke MUA, kalau ada masa datanglah ke MUA, jenguk-jenguk makanannya sedap sekali, orangnya begitu baik, sejarah di MUA luar biasa. So dalam ramai tanya apa plan saya selepas ini, izinkan saya mengambil sedikit masa untuk bermuhasabah, untuk mengambil sedikit masa untuk uruskan kehidupan peribadi saya yang selama ini saya letakkan ke tepi, untuk meletakkan kepentingan negara di hadapan dahulu. It doesn't mean I will put Malaysia behind. Tidak, cuma
saya mohon sedikit masa untuk menguruskan my personal life dan untuk meluangkan sedikit masa dengan keluarga. Dan selepas itu perancangan-perancangan lebih besar akan diumumkan lah dalam tempoh terdekat. But there's a lot to process sebelum saya nak ambil langkah ke depan ni. Jadi kalau soalan-soalan yang sahabat-sahabat tanya yang terlalu peribadi, agak susah untuk jawab tu, minta maaf lah, bukan saya tak nak jawab, cuma mungkin bukan masanya untuk jawab. Nanti bila tiba masanya saya akan maklumkan lah. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak akan pernah melupakan segala jasa dan kebaikan pelakon Bella Astila yang selama ini memberikan sokongan terhadapnya. Syed Saddiq berkata sepanjang 6 bulan perkenalan mereka, dia terhutang budi dengan aktris berkenaan kerana sentiasa ada di sisi dan membuat dirinya gembira. Ramai yang tanya mana Bella, saya rasa dia sedang berehat kerana tadi pun dia sentiasa bersama. Memang saya terhutang budi dengan Bella walaupun kami sudah mengenali antara satu sama lain sejak beberapa bulan lalu. Dia sentiasa ada untuk buat saya gembira. Bekerja sama-sama dan sampai ke hari ini sentiasa berada di sisi, katanya. Syed Saddiq berkongsi perkara itu menerusi sesi siaran langsung yang dibuat di TikTok miliknya pada malam Rabu. Dalam pada itu, Syed Saddiq turut memohon maaf kepada penyokong kerana tidak boleh sentiasa bersama Bella disebabkan aktris berkenaan mempunyai keluarga dan anak-anak yang perlu perhatian. Malah ahli parlimen itu menyifatkan Bella seorang wanita luar biasa dan menganggap ujian diterima olehnya ini tidak setanding dugaan dilalui oleh pelakon tersebut. Maaflah, saya tidak boleh membawa Bella pada setiap sesi siaran langsung. Saya pun rasa sangat bersalah kerana dia pun ada kerja dan keluarga. Dia ada Aiden dan Ara yang mencintainya sebagai seorang ibu. Saya tidak akan lupa perkara tersebut. Anda semua tak perlu risau tentang itu. Kerana hutang budi itu perlu dibalas dan tidak akan dilupakan. Dia adalah wanita luar biasa. Apa yang saya diuji ini tidak ada apa sangat berbanding ujian yang Bella terima sebelum ini. Pada Rabu, Bella Astila tiba di Mahkamah Rayuan Kuala Lumpur seawal 7.50 pagi bagi mengikuti prosiding keputusan rayuan yang difailkan Syed Saddiq. Syed Saddiq akhirnya dilepas dan dibebaskan atas 4 pertuduhan berkaitan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram melibatkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda.